Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Masjid Al-Mustaqim dan juga Majlis MPKK telah melaksanakan korban di tapak korban Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, dan kami telah menyelesaikan sebanyak 39 ekor lembu yang dijangkakan selama 350 petugas daripada para belia dan juga orang awam. Jadi alhamdulillah secara umum ni kita dapat melunaskan semua hajat daripada para peserta korban, dan insya-Allah dengan adanya keberkatan ini semoga-moga kita akan terus mendapat ganjaran atau perlindungan di sisi Allah SWT. Jadi bagi yang belum berkorban, insya-Allah sertailah pada tahun hadapan. Semoga semua dalam keberkatan Allah SWT. Terima kasih. Kami mengucapkan salam Aidil.